Selepas setahun menghilang New Zealand series, hari ni kita kembali dengan episod 6. Minta maaf tau lama menghilang, tapi episod ni kita nak bawa korang pergi memancing salmon dekat New Zealand. So kita tangkap fresh-fresh and boleh terus buat masak-masak. So nama tempat dia adalah High Country Salmon. Tempat ni besar, ada lebih 15 buah kolam kat sana. Korang boleh tangkap ikan, boleh nampak lah salmon tu berenang cute je dalam air biru tu. So kita boleh bookkan slot pukul berapa kita nak, and staff dia akan tolong guide kita cara nak pancing lah. Cuma masa tu musim dah mula panas, so katanya salmon ni kalau musim panas dia tak layan kita punya umpan tu. Kita bagi pun dia tengok tepi serong memang tak layan. Cacah sangat. Lepas tu kita cuba pancing setengah jam pun tak dapat juga. So apa owner dia buat, owner dia letakkan macam makanan pellet untuk bagi dia aktif balik. Yang tu dia layan pula, aku pun pening. So tunggu setengah jam barulah dapat seekor. Itu pun owner dia yang tolong. Kalau tunggu kemeh aku rasa 3 hari pun tak dapat lagi salmon tu. And then kita boleh angkat and untuk timbang lah. So harga dekat sana lebih kurang dalam 30 New Zealand dollar untuk 1 kilo salmon yang fresh ni. So kalau dalam ringgit dalam RM85 macam tu. So ikan kita orang ni bila timbang dapatlah 2.8 kilo. 2.8 kilo so lebih kurang 200 lebih. Okey lah, murah sikit berbanding dengan kalau beli dekat supermarket. And dalam tu ada cafe juga. Dia ada jual sushi and also sashimi. Siapa yang suka makan ikan salmon mentah boleh makan. Aku tak boleh sangat. Aku memang kena masak ikan tu. So ikan ni kita siangkan, dapat bahagian tulang dia, bahagian filet kat bawah tu. Kalau buat pekasan pun sedap ni, pekasan salmon kan. Lepas tu kita pun cari tempat untuk piknik and untuk masak dekat tepi sungai. So kita jumpa satu tempat ni yang menghadap sungai, yang warna air dia warna biru, lepas tu pokok dia hijau, langit pula cerah. Dia orang pun duduk sambil enjoy view yang cantik tu. Tapi akulah pula yang penat kena memasak. Dia orang tak apa, boleh relax. Cuma masa kita masak tu baru perasan tiba-tiba macam angin kuat mana datang tak tahu. Habis berterbangan pasir-pasir, segala ranting pokok masuk dalam makanan. Semua orang dah panik, so terpaksalah start over balik aku punya masakan tu. Tapi tak apa, okey je, barulah adventure sikit. So untuk menu masakan salmon ni kita ada buat 3. Satu kita buat macam butter pasta. Cuma ikan yang kita dapat tadi tu kita potong dalam bentuk filet. Lepas tu simple je, letak salt and pepper, and then kita pan fried sekejap bagi dia crispy dekat bahagian kulit bawah tu lah. Okay. Lepas tu on top of that kita ada buat sos macam Thai chili sauce macam tu untuk makan sekali. Sashimi tu kita letakkan dalam baguette and also cream cheese. Lepas tu ni pasta yang kita buat tadi lah, yang boleh makan piknik sambil menghadap sungai dan ditemani oleh itik-itik di sekeliling kita lah. Lepas tu sudah makan, kita orang pun bergerak dan sambil tengok view sunset kat tepi jalan. Cantik sangat-sangat. Nanti insyaAllah winner 5 orang tu kita akan bawa juga pergi tempat ni nantilah. Okay. So that's all for now. Tunggu untuk next episode pula. Thank you guys.